Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Najmi bin Ahmad Ismail. Saya dari kelas 6 Alfa. Hari ini saya akan membicarakan tentang buku yang bertajuk Bangkit Daripada Sedih. Buku ini dicetak pada tahun 2020 dan buku ini juga ditulis oleh Encik Lebah. Buku ini menarik minat saya kerana buku ini mengajarkan apa itu arti kehidupan dan juga menyuruh kita untuk memperjuangkan kehidupan. Buku ini juga dapat dibaca oleh semua peringkat umur. Saya juga merekomendasikan buku ini kerana buku ini dapat memberi motivasi kepada kita. Buku ini memberi saya banyak pengajaran kerana buku ini mengajarkan saya tentang arti kehidupan. Antaranya ialah kita tidak boleh mudah berputus asa dalam menghadapi pelbagai rintangan. Akhirnya, kita sudah sampai ke penghujungnya. Saya berharap ramai lagi orang yang tertarik dengan buku yang saya merekomendasikan ini agar lebih banyak masyarakat yang berubah ke jalan yang benar serta dapat membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Itu sahaja daripada saya. Andai ada salah dan silap itu datang daripada saya. Sekian, terima kasih.